Ni saya bagi tips macam mana korang nak cari kompresor yang sesuai. Center shaft dia memang tak boleh pusing lah. Okay, you guys boleh tengok kat sini, dia dah keluar. Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Alright, selamat kembali ke rancangan saya. Untuk kali ni bukan main-main guys. Ini barang ini barang adalah barang-barang aircon untuk Kia Cerato. Okey, kereta saya ni 1.6 KX lah. Dia rendah sikit. So untuk Kia Cerato ada dua model, 2.0 dengan 1.6. Mostly untuk sistem aircon dia ada sama, tapi korang kena check dulu. Check, kita refer kepada nombor chassis lah. Korang boleh search nombor chassis korang, dan boleh determine lah komponen dan part yang dia, nombor part lah, nombor part yang dia pakai. Alright, so untuk kali ni saya nak tukar kompresor dengan kondenser. Isu dia kereta ni tak sejuk lah. Bila saya periksa, saya dapati kompresor tu jam. So cara nak check kompresor tu jam ataupun tak, sekejap alright, ni kompresor kat bawah tu. Ok, so dekat sini dia ada puli. Susah lah, tak nampak depan. Okay, dekat puli tu, kat depan puli tu, dia ada kat depan dia ni, dia ada skru kan. Depan kompresor ada skru. You guys pusing je skru tu. Kalau skru tu, puli skru tu tak berpusing, maknanya dia dah jam lah. Masalah kompresor jam ni dia ada beberapa faktor lah. Memang firstly, masalah mekanikal dia sendiri. Mungkin piston tu dah rosak, haus ke apa. Yang nombor dua, mungkin sistem sistem aircon korang ni mengalami kebocoran, di mana dalam sistem tu ada minyak. Minyak tu dah kering. Bila minyak tu dah kering, boleh menyebabkan kompresor tu jam juga. Ataupun kompresor tu telah mengalami kerosakan minor, dia dah mula menghasilkan habuk-habuk yang hitam. So sistem korang tu jadi hitam, menyebabkan kompresor tu tersumbat. Boleh jadi juga. Jadi dalam kes kompresor tersumbat ni, biasanya sebaiknya tukar kompresor. Tetapi kompresor ni dia datang untuk sistem penyejukan ni, dia datang complete set guys. So bila kompresor bermasalah, biasanya kondenser pun akan bermasalah. Dia berkait salah satu. Sorry, dia ada tiga. Satu lagi belakang tu, kalau you guys nampak, itu dia ada valve. Valve tu dia nama dia expansion valve. So dia tiga benda. Satu, expansion valve, kompresor dengan kondenser. Yang bahagian sistem kat luar, sistem penyejukan kat luar. Dia kat dalam dia ada pula cooling coil. Yang tempat bersambung dengan cooling coil dekat expansion valve. Expansion valve tu control antara sistem yang kat luar dengan sistem kat dalam. Alright, so kita kembali kepada isu ni, iaitu kompresor tersumbat ni, jam. Okay, so apa yang saya kena buat? Saya memang kena tukar kompresor lah. Cara yang terbaik, ada juga yang pergi hantar servis untuk repair balik kompresor, tapi benda tu makan masa yang agak lama. Saya dah survey, ada yang nak minta 2 bulan, 3 bulan, lama. Sebab kat dalam kompresor tu mungkin bearing dia pecah ke apa, dia nak cari balik komponen yang sesuai, memakan masa yang agak lama. Ok, so kembali kepada kondenser. Selepas kompresor, dia akan masuk kondenser. Kondenser ni dia macam dia ada sirip. Nanti saya tunjuk kondenser tu. Dia ada sirip-sirip yang sangat halus. Kalau kita nak cuci boleh, tapi dia tak akan hilang sepenuhnya. Alright, so sebaik-baiknya tukar je lah kondenser tu terus. Ok, untuk proses penukaran kompresor dan kondenser, step pertama apa yang korang kena buat,
korang kena buang gas tu dulu, gas dalam sistem ni lah. Sini boleh buang kat sini lah. Dia ada pipe, ada dua pipe, low pressure, high pressure. Buang je lah mana-mana satu yang korang easy untuk capai lah. So yang ni high ada kat sini, so kita buang tempat high pressure. Okey, lepas kita dah keluarkan gas, untuk tukar kondenser kita perlu buka bumper guys. Tu yang masalahnya. So kena buka bumper sebab kondenser berada di dalam bumper ni untuk model ni lah. Alright. Okey, seterusnya selepas kita dah buka bumper, kita pun disconnect semua pipe. Ni high pressure, ni high pressure, ni low pressure punya pipe. So kita kena tanggalkan semua lah, semua tu yang melibatkan mounting tu semua. Okey, lepas kita dah tanggal pipe tu, saya akan buat pembersihan dalam pipe sebab saya tak tukar. Kalau korang ada bajet pipe, tukar. Kalau tak ada bajet, cuci je pipe tu. Kenapa saya cuci? Kia 100 punya pipe, dia punya sistem berbeza guys. Dia twin pipe untuk low pressure. Low pressure, kalau original pipe dia dekat 400 lebih. Memang sangat mahal pipe dia. Pipe sangat mahal untuk kereta ni lah. Tapi kalau korang pakai kereta Proton ke, kereta Honda ke, pipe murah je, dalam 100 lebih boleh dapat. Okey, lepas tu kita akan tukarlah, cabut kompresor. Lepas kita cabut kompresor, lepas tu kita install balik semua komponen-komponen lain ni. Untuk komponen kompresor dengan kondenser, saya menggunakan jenama Henom. Henom ni asal original untuk Kia 100 lah. Dia memang pakai sistem Hanon. Sistem Hanon memang sangat mahal. Okey, kompresor, cerita pasal kompresor yang lokal ada. Dulu ada banyak tau. Sekarang susah sikit nak dapat yang aftermarket punya kompresor sebab banyak sangat komplain dia tak ngam. Sistem Hanon ni dia memang leceh sikit. Kalau siapa kereta pakai yang guna model Hanon, tak boleh nak pakai yang lain, kena pakai Hanon juga. Kalau masuk yang lain boleh tak tahan lama, mesti kong punya. Dan Hanon ni pula tak murah guys, sangat mahal. Dia original daripada Korea. Okey, untuk kereta 100 kompresor dia pakai ni lah, 97701A5001. Ini kena be careful guys, kena be careful guys. Untuk model Kia 100 1.6, sebab Kia 100 dia ada dua, 1.6 satu lagi 2.0. So kena be careful. Dan 100 dia ada juga 100 Forte ataupun 100 yang 2014. Okey, 100 pula dia ada pula lagi satu lagi, 104 pintu, 102 pintu. So kena be careful, memang banyak. Dan setiap tu ada berbeza, tak sama dia punya kompresor. Termasuk ini kondenser. Kondenser pun sama. Yang ni untuk Kia yang ni dia pakai kod 97606A-7000. Kia 100 untuk 1.6 punya. Alright. Kalau tak, dia punya kedudukan pipe dia tu tak sama, lubang bracket dia tak sama, dia berbeza. Dia ni 1.6 dengan 2.0 kondenser sama pakai, cuma dia berbeza untuk 104 pintu dengan 2 pintu. Ini Kia 104 pintu, so dia pakai model ni. Kalau yang 2 pintu dia lain kondenser dia. Okey guys, apa yang beza tadi saya cakap ni. Ni kondenser. Juga boleh tengok terlampau nipis lah. Lebih
saiz kelingking saya saja kompresor ni. Sangat nipis guys. So ni dia punya sirip. Dia akan lalu, gas tu akan lalu ni, celah ni, garis ni memanjang. So sangat kecil guys. So kalau nak cuci memang susah lah. Okay, yang beza dia dekat sini, dia punya daripada depan dia ada curve pergi ke belakang. Dia berbeza. Kalau yang dua pintu tak silap saya, dia terus pergi ke tepi sini saja, dia position dia. Itu yang membezakan. Right guys. So sangat nipis. Okey, ni kompresor untuk Kia Cerato 1.6. Okay. Sebelum korang beli, cara yang paling mudah adalah korang cabut kompresor, bawa pergi kedai, saya nak kompresor ni. Itu yang paling mudah bagi saya cakap kat korang. Memang itulah yang paling mudah sekali. Kalau korang ambil gambar, tunjuk gambar kereta pun, saya tak boleh nak define kompresor dia. Tetapi kalau korang nak cuba cari juga kompresor, ni saya bagi tips macam mana korang nak cari kompresor yang sesuai untuk kereta korang. Alright. Okey, yang pertama, apa yang korang kena tahu pasal kompresor bila nak beli. Dia ada, walaupun kereta model yang sama, dia akan, biasanya supplier akan tanya kompresor ada berapa kaki, berapa lid. Okey, untuk lid ni adalah, lid adalah refer kepada lubang skru. Okey, so ini ada 4 lid. 1 2 3 4 skru. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan tanya pulley system. Okey, pulley system ni pakai berapa punya gigi dia. Okey, kalau kat sini dia pakai 6 1 2 3 4 5 6. Okey, so dia akan tanya berapa gigi ni, sebab ada kereta pakai 4, ada pakai 5, ada pakai 6. Dia lain sistem pulley dia. Dia bergantung kepada belting korang tu. Okey, yang kedua, yang ketiga, dia akan tanyalah saiz pulley. Saiz pulley, kalau yang ni tak silap saya berapa 124 mm, saya tak ingat saiz pulley dia. 14 inci, bukan 14 inci, besar sangat. Sorry guys, saya tak ingat dah saiz pulley dia berapa. So kena refer balik. Okey, yang yang tadi led, saiz pulley. Yang nombor 3, dia akan tanya korang punya pulley system ni dia lock macam mana, dia pakai sistem magnet tak, magnetic. So yang ni dia magnetic, jenis 1 pin. Dia ada banyak lah. Alright, tu yang dia akan tanyalah. Okey, kemudian dia tengok kepada dia ada control valve ke tak. Okey, saya punya model dia ada lubang kat sini. Control valve dia, dia ada yang control valve yang ada kabel pergi. Yang saya punya dia tak ada kabel pergi ke control valve. Macam tu. Dia memang kena berhati-hati. Sangat banyak benda yang nak kena pasti sebelum korang beli kompresor tu. Okey, so macam tadi saya cakap, 4 led. Dia ada kat pasaran ada 4, ada 3, 6 PK ataupun 6 alur. 1 2 3 4 5 6. Dia ada kat luar ada juga 4. 5 saya tak pasti ada tak, tapi saya tahu ada 4, ada 6. Okey, pulley dia ni sistem pakai magnet ataupun tidak ada magnet. Seterusnya apa lagi? Tadi control valve dia macam mana kan. Saiz pulley 124 tak silap saya ni saiz pulley. Alright. Okey, selepas korang dah confirm, double confirm, triple confirm, alright, baru korang beli. Sebab apa kena confirm banyak sangat? Mahal guys, mahal. Tadi saya ada cerita pasal kompresor jam. Ni pulley kat atas dia akan free play lah.
sebab dia magnet tak tarik, dia sepatutnya dia sangkut, tapi dia tak sangkut lah. Okey, dan bila dia sangkut, dia akan kunci center punya shaft. Okey, ni center shaft, kita boleh pusing. So dia berpusing center shaft ni, so dia tak jam lah. Maksud saya tadi nak test masukkan spanner kan, korang pusing. Kalau tak boleh pusing, maknanya kompresor korang dah jam. So far ni so good lah, sebab ini model baru. Alright. Ok guys, untuk buang gas aircon, kalau you guys buka cap ni, kat dalam ni dia ada satu pin, bila macam pin tayar kereta lah juga. Bila kita tekan, gas dia keluar. So gas aircon ni tidak baik untuk alam sekitar. Jadi kita tak boleh lepaskan begitu saja, kerana dia boleh menipiskan lapisan ozon. Jadi kita larutkan dia ke dalam air. Maka kita sediakan satu botol air mineral dan satu pipe getah. Okey, dekat sini saya ada buat lubang dengan pisau. Saya masukkan satu besi lah, kot lah apa, supaya nanti kita nak tekan pin tu. Right, kita jolok, kita tekan pin tu. Okey, so kita masukkan tube ni. Kemudian oops, so kita buat perlahan-lahan guys. So teruskan proses ni sampai gas tu habis. So kita biar proses tu berterusan hinggalah gas habis. Yes. Pin saya dia lekat dekat getah tu. So saya tekan, dia lekat, dia start, terus dia tak berhenti, dia keluar. Mudah sikit lah guys. Ok guys, sementara kita duk tunggu betul-betul gas tu habis, kita sambil-sambil tu kita buka bumper. Ok, next kita buka bahagian tepi, semua dia skru, dia klip, dan bahagian bawah. So bahagian bawah ni ada daun pisang ni pun dia ada pin kat bawah tu, so release semua pin Ok guys, dekat bumper dia ada lampu fog dengan front sensor. So kat situ, kat dalam ada kabel. So you guys kena disconnect dulu lah kabel. Alright, disconnect kabel tu. Oops guys, ni kondensernya. Alright, so dia nampak lah kat sini. Kena buka ni, dia plastik cover ni, dia nak pastikan angin ke arah
condenser dengan radiator belakang ni. So dia just arahkan macam tu. So kita buka cover ni tu. Ok guys, condenser ni dia hanya masuk, dia slot in pada radiator. Masalah dia, bila kita nak angkat ke atas, dia terlanggar dengan center beam ni. So kita kena tanggalkan semua ni center beam ni. Right, dengan yang terlekat dengan center beam ni, lampu, dia punya ni air punya radiator punya angin, punya ni nak buka habis ni. So kena tanggalkan semua guys. Ok guys, so nak buka beam ni, so, saya lihat dia ada 2 skru ni. So kena buka pakai 2 skru ni. Ok guys, dia bahagian dalam pun ada juga 2 skru. So kena tanggal 2 skru tu guys. Banyak skru guys kena tanggal. So tak perlulah buka banyak sangat. Semua kabel-kabel hook ni semua tak payah buka. Kita just letak kat depan. Ok guys, next kita disconnect hose ni. Hose ni high pressure, low pressure. Takut hilang guys. Dia pakai size 10 guys. Baik. Ok, lepas kita dah tanggal condenser, next kita nak remove compressor. Sebelum tu kita tanggalkan pipe ni, hose ni pada radiator, pada compressor tu. So sini dia ada, nampak, ok, sini dia ada power dia masuk pada compressor. Kita disconnect power. Ok, so kita kat situ boleh. Ni ada nampak yang pipe hose punya connection. So kita disconnect. So kita check. Ok guys, kalau nampak ni kalau hitam guys, so memang kena cuci lah hose ni. So nanti saya tunjuk cara-cara untuk cuci hose ni. Ok guys, untuk hose low pressure ni, sebab saya masih tak tanggalkan bahagian dekat body, so kita kena tutup dulu semua dia punya outlet ni untuk mengelakkan daripada masuk udara ke dalam valve nanti. So better tutup je dulu, yes. So kita longgarkan lock dia ni dulu. Bismillah. Dan kita kendurkan tali.
Kemudian kita longgarkan skru yang memegang kat bawah ni. Besar-besar. Dah, tak perlu sangat, kita just untuk longgarkan sikit je supaya connector ni boleh bergerak. Nice. Bag dah longgar. Untuk buka kompresor, kita kena kendurkan belting ni dulu. Cara untuk kendurkan belting ni, biasanya belting ni dia diketatkan oleh apa ni? Apa benda ni? Allahu Akbar, tak ingat. Alternator. Sorry guys, lupa. Okay, dia katakan alternator. So kat sini kalau untuk Kia Cerato, dia mudah. Dia ada kat atas. Jadi korang longgarkan benda ni. Nanti korang nak ketatkan balik skru ni saja. Sebelum tu sebab saya tak ada type yang pengetat yang boleh tahu berapa kuat tu nak tarik kan, berapa tegang kan. So nak pegang-pegang rasa-rasa macam ni. Okay ni, so nak mudah saya nak setting yang asal balik. So saya ukur, tengok berapa nilai dia jarak. Okay guys, untuk tarik belt ni, dekat sini ada yang besar, yang bulat ni, yang tak ada gigi kan, dia sentuh bahagian belakang. So kita tolak keluarlah ke sisi. Okey, bila kita dah tolak belt yang pada yang besar ni ke tepi, so kita pusing ni. Okey guys, alang-alang dah buka belt ni, boleh check lah. Buat macam ni. Tu nampak ada sini satu crack. Lain okey lagi. So alang-alang tukar je lah. Alright, bila kita dah keluarkan belt, kita dah boleh keluarkan kompresor. Untuk keluarkan kompresor, yang ni led dia ada 4 tapak. So kita kena buka skru untuk setiap tapak. Alright guys, kalau korang tengok dalam kompresor ni ada colour hitam, maknanya dia dah banyak sangat dah habuk-habuk besi. Mungkin disebabkan piston ni dia berlanggar ke apa kat dalam ni, so dia mengeluarkan habuk besi. That's why habis jam. Dan habuk ni telah masuk dalam kondenser. That's why kondenser tu perlu ditukar. Kalau korang nak tahu perlu tukar atau tak, ni lah dia. Kau tengok, kalau hitam memang kena tukar lah. Alright. Okay guys, kompresor ni dia jam. Yang ni memang free play. Center shaft dia memang tak boleh pusing lah. Okay, you guys boleh tengok kat sini, dia dah keluar benda yang sticky ni. Memang dah, dia punya magnet dah out lah. Memang kalau you guys tukar ni saja pun tak ada fungsi, sebab
yang kat center pun dah jam. Itu tanda-tanda dia memang kompresor Kong lah, memang kena tukar sebiji. Ok guys, untuk cuci hose ni dia ada banyak bahan lah. Antaranya korang boleh pakai degrease. Benda tu dalam tin, sangat mahal, dalam 40 hingga 60 ringgit 4 liter. Jadi saya tak guna yang tu, so saya guna bahan yang murah sikit. Ada setengah tu dia guna acid, tapi yang saya ni guna alkali lah. So saya tak saran kalau you guys nak cuci hose guna yang acid. Seperti kita tahu lah, acid tu dia mengakis sangat kuat, so jangka hayat hose korang tu akan pendek. Dia bersih tapi jangka hayat hose korang akan pendek. So saya recommend guna ni. Ini alkali, so dia tidak mengakis tapi dia akan mencuci, dia akan buang semua kotoran dalam hose ni lah. Ok, untuk guna alkali tu, campuran dia 1:1. Jadi maknanya 1 air 1 alkali agak-agak lah korang so tak perlu banyak, so kita top up, so masuk lagi banyak ni ok. So separuh 1:1. Nice. Ok, so ni hose, korang just masukkan aja ni ke dalam. So saya pakai corong, mudah sikit. Okay, so biarkan dia akan berbuak-buak dalam tu, dia akan keluar. Ok, nanti dia akan keluar lah. You guys boleh buat 2-3 kali. So ni kalau nampak dia dah mula panas, dia keluar. Dia keluar. Ok, dia dah keluar, nampak dia tepi. Dia dah mula keluar. So dia akan keluar habis lah dalam ni. So biarkan dia dalam 2-3 minit. Nanti korang bilas dengan air untuk, so nampak buih dia kalau kotor bilas dengan air. Lepas tu korang tembak angin dalam tiup ni lah. So pastikan tiada angin tiada air dalam tiup ni sebelum pasang. So tu wajib. Kalau ada air, aircon korang kurang sejuk. Ok guys, sebab tak ada air compressor, so saya pakai pump je lah. Sebab ini senang, dia lurus, dia tak banyak sangat lingkur-lingkur dia. So pakai ni pump. Ok, kita ada ni low pressure punya pipe. Kena buka ni lah, semua dia punya apa ni, bracket. Ok, setiap satu ni dia ada bracket. Ni dia ada pressure sensor. So tanggalkan pressure sensor ni. Kemudian dekat belakang tu ada lagi bracket. Dekat sana ada expansion valve. So kena buka lah. Ok, expansion valve ni bila korang dah tanggalkan dia, pastikan lubang untuk ke cooling coil tu tutup dengan selotip juga untuk mengelak angin masuk. Macam tu lah. Bila angin masuk dia akan berlaku ada wap air. So tu yang kita tak nak. Alright guys, so kita teruskan buka. Lepas buka kita cuci.
Alright guys, untuk buang low pressure punya pipe, korang kena tolak dia daripada pergi ke bawah. Di bawah enjin, tolak dia ke bawah. Ok guys, kalau tengok pada expansion valve ni bersih, tak ada hitam. Tak perlu tukar lah expansion valve, masih elok lagi. Sebenarnya pipe ni saya baru tukar je, so dia memang bersih lagi lah. Kalau kotor tu pelik lah, so saya tidak akan ada buat apa-apa lah dekat pipe ni. So kalau korang kena cuci jugalah pipe ni. Alright, that's all guys. Pipe kereta Kia ni agak special sikit, yang pergi kepada yang connect dengan expansion valve ni, expansion valve, sebab dia twin. Kalau orang kedai tu dia sebut istilah twin pipe lah, yang mana dia ada satu tempat, dua ni dia bergabung, lepas tu dia keluar balik. So dia macam absorb heat untuk pipe ni. So dia sistem aircon korang berfungsi dengan lebih baik. Tu dia punya sistem lah. That's why pipe dia ni agak mahal sedikit berbanding dengan kereta-kereta lain. Seriously sangat mahal. Alright, kita dah selesai buka semua komponen. Kita dah cuci certain pipe yang perlu. So next kita mulakan proses instalasi balik lah, pasang balik semua komponen. Untuk proses ni kita mulakan dengan pemasangan low pressure pipe, twin pipe tadi dulu. Alright, ni kompresor baru. Sebelum kita memasang atau menukar kompresor tu, so kita kena pastikan dalam kompresor tu ada minyak. Alright, untuk kompresor baru tidak ada masalah sebab kilang akan isi minyak kat dalam ni. Ok guys, kilang akan isi minyak dalam ni. Cara untuk isi minyak, kita boleh isi minyak melalui high pressure ni. Okey, jumlah minyak yang kena isi untuk kereta yang sisi kecil biasanya kita isi dalam 60 ml macam tu je. Untuk kereta sedan macam ni biasanya 80, 70, 80. Kalau kereta sisi yang besar 2.5 biasanya kompresor dia besar, so itu pergi dalam 80 ml macam tu. Tapi korang boleh rujuk kepada dia punya spek berapa banyak nak kena masuk. So untuk kereta saya ni 80 ml untuk masuk kat dalam ni. Tapi kalau korang tak tukar kondenser, in case korang tak tukar kondenser, korang isi 60 je sebab minyak dah ada dalam kondenser. Okey, persoalan dia, kalau ada setengah tu dia untuk motor baru, dia akan buka juga, dia akan buang minyak dan dia akan isi minyak baru sebab dia takut kompresor tu dah terlampau lama dekat kedai. Dia takut berlaku mendapan dalam kompresor tu, so dia tukar minyak yang asal kat dalam ni. Kes saya ni, saya tak akan tukar sebab saya lepas pasang ni semua komplit, saya tidak ada mesin flushing. So saya akan pergi ke kedai buat flushing. So tak perlulah tukar minyak kat dalam ni sebab nanti mesin flushing tu akan keluarkan semua minyak tu dan dia akan replace dengan minyak baru. Alright, so untuk proses pemasangan, biasanya kalau kompresor baru dia ada cap ni lah. So biar je cap ni, bila nak sambung baru buka, pasang hose. Alright, alang-alang tu pasang terus power supply dia, takut lupa guys. Ok,
Okay guys, next kita pasang condenser. Okay guys, dalam ni dia ada filter. Filter ni mahal jugalah, 50-60 ringgit juga filter ni. So kalau kita beli baru memang dia dah datang sekali dengan filter lah. Kalau yang asal sini, you guys, dia boleh tukar ni. Dia ada skru kat bawah ni, dengki buka, so boleh buat keluar filter tu lah. Tapi you guys tengok ni, ada minyak kat sini pun bocor. Memang sorry, bising. Okay, sorry. Sebelum pada ni dia memang berlaku tersumbat, high pressure. That's why dia akan berlaku leaking lah. Dia akan tendang. Memang sistem saya ni memang kena tukar condenser, compressor. Memang high pressure. Okay guys, next kita pasang pipe dekat compressor tu. So kena buka cap. Kalau yang baru ada cap lah. So dah buka cap. Okay guys, kita dah sambung pipe tu. Sorry lah, hujan sikit tak berapa dengar. Pipe kita dah sambung semua, dah complete. So sekarang ni proses pasang balik semua komponen dah. Bar, bumper, lampu semua. Okay, next kita pasang belt. Pastikan yang groove ni semua masuk dekat sini. Kat belakang ni yang permukaan licin. Okay, bila korang dah pasang belt, cuba pusing, tengok slow-slow ada yang terkeluar ke. Sebelum ketat check dulu. Pusing, tengok ada yang tergelincir tak. Kalau semua okey, boleh ketatkan. Okey guys, untuk ketatkan belt ni, kalau korang ada torque wrench, korang boleh ukur lah. Refer kepada buku manual berapa kadar ketat dia, berapa torque dia. Tapi disebabkan saya tak ada, hari tu saya ukur jarak ni adalah 35. Kalau yang saya punya lah. Okey, belum buka itu saya dah ukur. Dan kalau refer kat sini, yang asal 1257, tapi 57 ni susah nak dapat dekat Malaysia. Biasanya dia orang jual 55 ataupun 60. So kena kurang 2 mm lah. Jadi dekat sini jarak hari tu saya 35, so saya tolak 2, so saya kena setting 33 mm. Lebih kurang macam tu lah. Bergantung kepada kita korang, tempat yang mana yang korang boleh measure.
Okey, lepas dah setting, letakkan skru bawah, bahagian bawah dan bahagian atas. Alright guys, bila kita dah settle, pasang wiring pula, piping aircon, belting dah pasang, semua dah pasang, settle. Ok, next kita pasang bumper lah, balik semua komponen. Cuma sebelah ni saya buka balik sebab saya ada buat kerja-kerja mengecat. So you guys boleh tengok dalam shot aja, saya tak buat video penuh. Sepatutnya step seterusnya pasang bumper, so saya continue pasang bumper lah. Alright guys. Alright guys, bila dah siap pasang bumper, so kita boleh pasang balik lah. Ni, masukkan balik cover daun pisang, cover seratus dia ada cover plastik kat bawah, pasang balik semua cover dia. Alright guys, bila dah siap, kita pergi kedai, hantar buat flushing guys. Sebab saya tak ada mesin flushing ni, memang kena pakai mesin lah. Sebab kita nak vacuumkan udara dalam sistem tu, barulah diisi gas, kemudian dia flush, dia salin minyak kat dalam tu, barulah aircon korang berfungsi dengan baik. Ok guys, saya terlupa nak pasang diffuser angin. Aduh, kena buka balik bumper guys. Aduh. So sebelum pasang bumper, pasang diffuser ni dulu. Right. Okey, bila kita dah siap install semua, kita test aircon guys. Alright, cantik guys, sejuk. Okay guys, so saya harap video kali ini memberi inspirasi dan semangat korang untuk repair sendiri aircon kereta. So kita jumpa lagi dalam rancangan DIY asal boleh. Assalamualaikum. DIY asal boleh.